Chief, saya nak bagi tahu lah Chief. Ni, exco saya ni. Ramai yang bagi tahu dulu. 3 tahun dulu. Dia kata jangan bawa Syaril Hamdan, jangan bawa Khairi Jamaluddin masuk semula. Ada, saya tak nak bagi tahu nama. Tapi jangan risau Chief. Saya dah cuci dah semua, jangan risau. Tapi saya tanya kenapa? Dia kata, Chief, kalau kita bawa masuk KJ, perjalanan politik you akan terganggu. You sekarang Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Lepas ni you boleh pergi jauh lagi. Tapi Chief, saya jawab satu je dengan dia. Kepentingan saya apalah sangat jika nak dibandingkan dengan kepentingan parti kita ini. Ini bukan soal Dr. Akmal Saleh. Ini bukan soal Hairi. Tapi ini soal parti kita, Chief. Bukan soal nak jadi presiden, Chief. Ini nak kena smash juga. Tapi soal bagaimana kita nak kuatkan parti ini untuk kita menang hati rakyat dekat luar sana, Chief.